Bos Cheng. Apa yang tak boleh dibincangkan di pejabat perlu dibawa ke sini. Tak ada apa, cuma nak tanya kau. Macam mana dengan Shen Ho akhir-akhir ini? Kenapa tanya pasal ni? Kami berdua memang ada sedikit masalah. Sebenarnya cinta ni, kalau dua orang tu tak sesuai, tak perlu dipaksa. Apa maksud kau? Aku risau kalau korang terus macam ni. Shen Ho lambat laun akan lukakan kau. Kalau memang akhirnya macam tu, lebih baik sakit yang singkat. Aku tahu kau sentiasa ambil berapasal aku. Apa yang kau cakap tadi memang untuk kebaikan aku, tapi aku ada cara aku sendiri untuk selesaikan. Aku dengan Shen Ho cuma perlu sesuaikan diri, kami tak ada masalah prinsip jadi. Aku rasa kau tak perlu terlalu risau tentang kami. Kalau tak ada apa-apa, aku nak balik kerja dulu. Kalau ada, Apa? masalah prinsip, Kalau memang ada, aku akan berusaha bersama Shen Ho untuk selesaikan masalah tu. Tak perlu kau risau. Sila. Encik Shen ada orang cari kau. Cari aku siapa? Tunggu sekejap. Mari duduk. Duduklah mana-mana. Setengah bulan ni, kau baik-baik je. Kau nampak sihat sahaja. Maaf. Aku tahu kau hantar makanan sebab aku. Hari tu salah aku. Aku yang cakap salah, maaf. Boleh kita lupakan perkara ni? Aku dah kira gaji aku setiap bulan selepas bayar balik duit Ceng Jiwan baki kalau jimat. Cukup untuk perbelanjaan harian kita. Kerja awak boleh cari perlahan-lahan. Tapi saya tak nak awak buat kerja yang susah macam ni lagi. Boleh tak? Shen Ho, saya perlukan awak. Bukan sebab awak kuat kerja atau boleh cari duit. Tapi sebab bila bersama awak saya sangat gembira dan seronok. Saya tak boleh hidup tanpa awak. Saya selalu fikir, kalau hubungan kita lebih rapat, adakah tak akan ada banyak salah faham? Kalau macam tu,
Macam mana nak jadi lebih rapat? Bukan awak cakap nak kahwin ke? Awak serius ke? Sebenarnya saya dah ambil buku keluarga saya. Cuma saya tak beritahu awak lagi. Dia ni sangat hebat. Awak pun tak ada kerja. Nak hidupkan dia macam mana? Saya pasti akan cari kerja yang bagus. Saya akan jaga awak dan Xiao dengan baik. Korang ni memang tak akan pinjam duit orang lain lagi. Saya boleh. Maaf Xiao. Saya tak boleh kahwin dengan awak. Bukan saya tak nak. Tapi tengoklah saya sekarang. Saya dalam keadaan macam ni yang susah. Macam mana nak kahwin dengan awak? Nak janji macam mana dengan mak awak? Saya boleh bagi awak kebahagiaan ke? Saya boleh lepas semua. Tapi saya ni lelaki. Saya nak cari duit nak bagi awak hidup lebih baik. Saya nak pastikan awak tak perlu pinjam duit lelaki lain lagi. Saya nak bawa awak jumpa mak bapa saya dengan bangga bagi tahu mereka. Saya boleh hidupkan awak. Bukan macam sekarang ni masih fikir macam tu. Dengan nada macam ni bagi tahu awak. Boleh lepas semua. Sebab tu awak tak nak kahwin. Saya nak. Saya sangat nak. Tapi sekarang saya tak boleh. Saya faham. Saya pergi. Xiao. Maaf boleh tak? Berikan saya lebih banyak masa. Tak perlu minta maaf. Semangat. 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 Ibu Shen Ho baru buat Q koleksi, tambah memo panggilan senyap. Yan Hiao Chen, awak boleh masak tak? Bolehlah. Pintu tak kunci, buka sendiri je. Kak Cindy. Ada selipar depan, tukar sendiri. Mak sakit sikit, rumah agak bersepah. Apa hangit ni? Ada bau mes saya hangit. Saya baru buang. Saya rasa hubungan saya dengan dapur macam tak pernah betul. Perlu saya tolong? Cubalah dulu steak yang saya goreng. Awak nak saya cuba toksik ke? Ini lebih RM500 seketol. Makanan ahli sihir memang ajaib macam tu. Awak pernah cuba sendiri? Saya simpan khas untuk awak. Saya rasa tak payahlah ada apa-apa lagi kat sini. Biar saya cari.
Xiao Chen dah sampai. Dia masih tak tahu apa sebenarnya yang saya nak. Saya dah cuba sedaya upaya dalam hubungan ni. Saya juga berubah untuk dia. Tapi kenapa saya tak nampak harapan? Bukan saya tak nak kahwin. Saya cuma tak nak. Tak nak kahwin dengan dia dalam keadaan tak ada apa-apa. Awak faham saya? Bukan saya faham. Awak tunggu sekejap. Dia tadi datang sini. Nak kahwin dengan awak. Bukan monyet. Saya rasa Saya nak cakap sikit. ini salah awak. Awak ni sikit drama tahu tak? Dia nak kahwin dengan awak itu bukti dia serius dengan awak. Awak ni ada rezeki tak sedar tahu tak saya betapa cemburu saya dengan awak. Jangan cakap pasal kahwin Wei Tong pun tak akan setuju untuk bersama aku. Minum. Sudah lepas. Ain ini bukan Xiao Chen ke? Main. Lelaki tu siapa? Bukan monyet ini pasti salah faham ini mesti palsu. Gambar ni. Shen Ho, Jangan fitnah Xiao Xiao lagi perasaan aku terhadap dia takkan berubah. Jangan buang masa lagi. kau. Bosannya. Tenang-tenang pasti palsu. Dia bukan macam tu. Ain. Puas hati cakaplah apa yang kau nak. Tiada apa-apa. Tiada apa-apa kau telefon aku. Rasanya aku yang telefon. Memanglah. Apa hal? Aku dah melamar dia. Kau yang lama. Yan Xiao Chen, aku memang pandang rendah kau. Bila nak kahwin? Dia tolak kau. Bagus yang lama pergi yang baru datang. Lepaskan yang salah baru jumpa yang betul. Bila dah putus baru ada yang lebih baik menunggu kau. Tapi aku tak fikir nak putus dengan dia. Aku dengan dia. Kau mungkin tak faham. Dia sangat penting bagi aku. Sebelum dia muncul. Dunia aku cuma ada dua warna. Satu hitam, satu putih. Tapi bila dia muncul, dia macam seberkas cahaya. Dia menerangi seluruh dunia aku dan bawa warna-warni dalam hidup aku. Inilah sebabnya aku tak boleh pisah dengan dia. Ini magis dia. Aku tak sangka kau sangat tergila-gila padanya. Kalau korang berdua tak sesuai. Tak mungkin. Masa universiti. Kita boleh bercinta dengan ikhlas menikmati cinta. Tapi bila dah masuk masyarakat korang kena hadapi bersama. Bila dah hidup bersama baru kau sedar. Persepsi hidup dan nilai yang sama antara dua orang adalah yang paling penting. Harus ada tujuan yang sama dan langkah yang seiring. Sekarang kamu berusaha keras untuk pekerjaan. Berjuang untuk realiti apa yang dia buat. Adakah dia boleh mengikut langkahmu? Bukankah ini akan menyakiti harga dirinya? Masalah kamu akan semakin banyak. Konflik akan semakin meningkat dan akhirnya kamu tidak akan dapat berhadapan.
Mari kita bincang topik lain. Apa yang kita boleh bincang? Bercakap tentang aku. Jangan pandang. Aku bercakap dengan begitu fasih. Aku sebenarnya seorang yang gagal. Cheng Jiwan adalah bekas kekasihku, kamu tahu kan? Dia yang beritahu kamu. Apa lagi yang dia beritahu kamu? Tak ada. Dia tak beritahu kamu permulaan kami. Kerana rancanganku. Aku mahu bersamanya. Pada hari salji turun lebat. Aku janjikan dia di makmal sekolah kami. Kamu cari aku ada sesuatu nak cakap. Terus terang, apa pendapat kamu tentang aku? Sangat baik. Bagaimana kalau jadi kekasih kamu? Maaf, aku belum nak ada kekasih. Sekarang boleh mula merancang. Baik, biar aku fikir dulu. Kamu ada 2 jam. Apa maksudnya? Aku suruh James kunci pintu, maksudnya dalam 2 jam akan datang. Hanya ada kamu dan aku di sini. Adakah kamu begitu tergesa-gesa? Aku cuma tak suka berlengah-lengah. Sekarang aku boleh beritahu jawapan aku. 2 jam tetap 2 jam. Kamu ada banyak masa untuk berfikir. Masa bermula. Masa sudah habis. Aku sudah fikir aku belum bersedia. Nak ada kekasih. Baiklah. James. Sekolah ditutup kerana salji. Mari duduk sini. Apa yang berlaku? Awak demam. Tutup. Kalau awak tak suka saya, tak nak bersama saya, jangan masa ini. Buat baik sangat dengan saya. Mari sini. Tutup baik-baik. Lucas. Awak dah fikir? Ya. Saya dah faham. Berhenti sekejap. Apa?
Apa? Sebenarnya dari mula lagi saya dah tahu. Dia langsung tak sayang saya. Suka pun sikit sahaja. Tapi bagi saya cukup. Sebab saya yakin. Saya rasa saya sangat hebat. Dia akan perlahan-lahan sayang saya. Kami dah habis universiti. Saya dapat tawaran kerja dari syarikat dia Udi Capital. Masa tu semua orang ucapkan tahniah pada kami. Tapi tak sangka. Hati-hati. Jiwan awak kenapa? Lengan kenapa? Lengan tak boleh gerak. Saya tak sangka kemalangan ini. Tukar semua sebenarnya saya dengan dia. Berdua 2 tahun ni. Kami tak macam pasangan biasa. Kami hanya pegang tangan. Peluk sikit. Bahkan cium pun jarang. Jadi saya ada firasat. Kami tak akan tahan lama. Lepas tu, Lepas tu dia balik China. Tapi tak tahu kenapa. Dia cepat-cepat balik Amerika. Dan dengan tegas. Nak putus dengan saya. Beberapa hari lepas, saya dah berhenti kerja di Udi Capital. Awak berhenti kerja. Kenapa awak tak bincang dengan saya? Orang ni sebab awak baru masuk Udi Capital. Saya ada rancangan lain. Saya bercadang untuk pulang ke negara asal saya untuk memulakan perniagaan. Awak nak balik ke China. Macam mana dengan kita? Kawan dan keluarga saya semua ada di sini. Saya tak mungkin ikut awak balik ke China, kan awak pernah fikir tentang ini tak? Atau awak langsung tak ada rancangan nak bawa saya ikut awak balik ke China? Saya langsung tak ada dalam rancangan masa depan awak. Setiap orang ada masa depan sendiri. Bukan dalam rancangan sesiapa pun. Keluar, Saya, keluar. kenapa tiba-tiba nak putus? Saya pun tak tahu, saya ingat dia dah jatuh cinta dengan perempuan lain. Jadi saya marah. Terima saja untuk putus dengan dia. Tapi saya menyesal. Saya cuba hubungi dia. Nombor telefon dia dah bertukar. Jadi kita dah hilang hubungan lebih setahun. Kemudian secara kebetulan saya tahu, dia sedang mencari rakan kongsi untuk memulakan perniagaan. Saya ikut berita itu dan jumpa dia. Nak sertai pasukannya. Saya tak sangka dia akan setuju. Tapi sikap dia terhadap saya, macam apa yang berlaku antara kita, dah tak ada langsung. Dia memang tak guna. Kemudian QU pun sertai. Kami bertiga bersama-sama menubuhkan DH. Sebenarnya masa saya ada di sebelah dia, saya perhatikan dengan teliti. Tapi saya tak nampak dia ada hubungan dengan sesiapa pun. Saya rasa dia dah berubah. Tak pasti apa yang berubah. Dia jadi sangat dingin terhadap semua perkara. Dan letakkan semua tenaga dalam kerja. Awak tahu tak, masa itu saya cuba dapatkan perhatian dia. Saya sanggup kerja lebih masa bersamanya. Saya juga tak suka QU. Sebab saya rasa secara kekanak-kanakan bila QU datang, saya rasa kedudukan saya dalam hatinya dah tak selamat lagi. Jadi awak kata saya terobsesi. Awak pun sama. Saya selalu rasa cengjiwan.
ada perasaan dengan awak. Tak mungkin, jangan fikir banyak. Kamu mesti percaya dengan deria keenam saya. Saya sangat kenal dia. Cheng Jiwan ini. Dia baik dengan semua orang kecuali dengan kamu. Dalam hal kamu emosinya, sentiasa menunjukkan sesuatu yang istimewa. Seo Sheng. Dia ada seorang adik perempuan. Ya, dia pernah beritahu saya. Saya rasa macam sama dengan adiknya. Jadi saya rasa dia baik dengan saya. Mungkin sebab itu. Kamu tak rasa ini macam tipu helah Pak Cik untuk tipu budak kecil. Sebenarnya saya cakap banyak dengan kamu. Saya cuma nak beritahu kamu. Cinta perlu tegas. Kalau kamu tak nak putus, tak kira berapa banyak salah faham, tak kira berapa banyak halangan, kamu mesti cari jalan untuk selesaikan. Tapi, kalau kamu dah putuskan nak putus, kamu mesti cepat-cepat. Jangan macam saya yang lambat-lambat. Baru kamu ada ruang untuk mengejar kebahagiaan kamu sendiri. Kamu minum semalaman bukan? Kamu tukar posisi pun boleh. Kamu beritahu saya ini arak apa, kenapa tak mabuk? Ini tak ada alkohol. Jangan-jangan kamu tak boleh minum lagi, jangan-jangan abang. Nanti kena diabetes. Kamu memang hebat. Saya rasa putus cinta. Biarkan janggut dan minum arak nampak cool, tapi sekarang tengok kamu. Tak cool langsung. Saya beritahu kamu. Kita kenal dari kecil, kamu sentiasa penuh semangat. Bila pernah macam sekarang kamu biarkan si orang perempuan siksakan kamu macam ni, apa yang besar sangat. Kalau boleh teruskan, kalau tak boleh lupakan. Lelaki kena berani. Kalau kamu sangat kisah pasal gambar tu, kamu terus tanya dia lebih baik daripada kamu di sini menyiksa diri sendiri. Saya beritahu kamu, Zhenho, kali ini jangan kata saya tak berpihak pada kamu. Kalau kamu masih macam ni, yang siain suatu hari nanti, kalau tak sengaja betul-betul diambil orang, jangan menyesal. Kamu sudah balik. Kamu belum makan kan? Saya akan siapkan makanan untukmu. Xiao. Maaf. Saya sudah faham. Sebenarnya saya ingin, apabila saya sudah ada kemampuan, baru saya akan kahwini kamu dengan meriah. Tetapi berbanding masa depan yang tidak pasti, saya sedar saya lebih takut kamu diambil orang lain sebelum itu. Bodoh. Tak ada orang nak ribut dengan kamu. Jangan menangis. Kalau menangis nanti tak cantik. Penduduk Xiao, Kementerian Keselamatan Awam, mari kita kahwin. Industri semakin diminati pelabur mengikut statistik. Pada separuh pertama tahun ini, syarikat e-dagang domestik telah menyelesaikan 23 transaksi pembiayaan. Jumlah pembiayaan mencapai $330 juta Amerika. Sudah minta cuti tak? Jangan lupa petang nanti nak buat apa?
Jumlah pembiayaan mencapai $337 juta Amerika pada bulan Jun. Sebanyak 9 syarikat mengumumkan mendapat pelaburan. Jumlah melebihi $1 juta USD. Untuk industri e-dagang, bulan paling aktif dalam sejarah pembiayaan. Syarikat melancarkan gelombang bina logistik sendiri. Sistem logistik telah menjadi halangan perkembangan e-dagang. Barang tak sama seperti yang dipaparkan. Sukar untuk bayar selepas semak barang. Telah menjadi kelemahan maut untuk beli belah online. Dengan siapa kamu hantar mesej senyum manis macam tu? Masa mesyuarat tak fokus, hati-hati saya nak lapor pada kakak Cindy. Sebelum lapor orang lain, muhasabah diri sendiri dulu. Laporan ini teruk sangat datang ke pejabat saya. Baik. Yan Xiao Chen. Syarikat berhak buat apa? Dokumen bos Cheng kamu tolong hantar pada dia. Harap saya keluar nanti masih boleh jumpa kamu semua. Semoga berjaya. Semangat. Bos, dokumen kamu. Baik, letak di situ. Ada apa lagi? Saya nak minta cuti petang ni. Minta cuti buat apa? Saya nak pergi ambil sijil nikah dengan Shen Ho. Ada masalah ke tak boleh? Hiao Chen. Perkara ini bolehkah kamu tangguhkan sebentar? Kenapa? Ada beberapa perkara yang perlu saya sahkan. Saya nak kahwin kamu nak sahkan. Bukan apa yang kamu nak sahkan. Kamu ni kenapa suka masuk campur urusan orang lain? Saya tak kisah, anggap saja saya punting kerja. Potong gaji saya sahaja. Yan Hiao Chen. Boleh tak kamu dengar saya kali ini? Hanya kali ini. Tidak boleh. Slide untuk terima panggilan, message slide untuk dengar message. Message slide untuk terima panggilan. Halo. Baik 00 jadi petang Jumaat. Tidak boleh, jangan datang ke bawah syarikat kami. Saya hantar alamat kepada kamu, jumpa lagi. Dua F pelan panduan keseluruhan. Sekarang kita perlu buat apa? Saya juga pertama kali datang, kamu tanya saya. Beratur dulu. Baik, terima kasih. Halo. Adakah perlu ambil borang ini? Borang di mana nak ambil tak tahu, selamat pengantin baru. Pergi ke sana untuk pemeriksaan perkahwinan. Borang-borang. Tak kisah, buat dulu sijil. Ini saya punya. Baik, pergi ke sana ambil gambar. Baik, terima kasih. Halo, ini dia punya. Baik, ini saya punya. Cuang lupai gambar dah ambil ke cuang lupai tarif pendaftaran. Gambar dah ambil ke gambar. Baiklah, pergi ke sana untuk pemeriksaan perkahwinan dulu, kemudian pergi ke sana ambil gambar. Baik, terima kasih, mari. Terima kasih. Ambil. Pemeriksaan perkahwinan. Sini. Kami secara sukarela menjadi suami isteri. Dari sekarang saya sanggup menggunakan bahu yang kukuh untuk memikul kebahagiaan seumur hidup kamu. Saya sanggup menggunakan kelembutan seumur hidup untuk membina pelabuhan cinta kamu. Sama ada persekitaran baik atau buruk, hidup kaya atau miskin, tubuh sihat atau sakit, kerjaya berjaya atau gagal.
11 April 1993 kita akan saling menyokong antara satu sama lain. Kita 11 akan April menghadapi semua 1993 kesukaran kita akan bersama-sama. saling menyokong. Kita akan berkongsi semua kegembiraan bersama-sama. Saling setia dan tidak berubah. Tidak akan meninggalkan dan akan bersama sehingga tua. Sehingga selama-lamanya. Sio hari ini adalah hari pertama kita berkahwin. Walaupun kek ini agak kuno, agak kecil jadi kamu perlu bertahan. Apabila saya berjaya menjana wang yang banyak saya pasti akan menyediakan untukmu perkahwinan yang paling tidak dapat dilupakan dan paling romantik. Pada masa itu Yu Zhen Wei Tong. Semua orang akan dijemput. Pada masa itu saya akan menempah kek setinggi 10 meter. Bagaimana nak potong kek setinggi 10 meter? Adakah kamu mahu saya berdiri di atas bahu kamu dan potong dari atas? Itu pun tidak cukup, tidak sampai. Sijil perkahwinan. Sio. Adakah kita benar-benar sudah berkahwin? Ya. Jadi adakah sekarang adakah saya perlu memanggil kamu isteri? Tidak, saya perlu berlatih dahulu. Isteri. Jangan ketawa kamu. Saya akan cuba lagi. Isteri. Kita sudah berkahwin. Sekarang saya adalah miliknya. Kita sudah berkahwin. Kita sudah bersama. Kita sudah berkahwin. Apa yang kamu jerit? Cepat balik rumah selepas berkahwin, jangan bising di sini. Sudah berkahwin pun tidak boleh jerit. Sio. Kita benar-benar sudah berkahwin, kita tidak akan berpisah lagi, tidak akan berpisah seumur hidup. Isteri. Suami. Seterusnya saya akan. Maaf, saya terlambat, maaf. Tidak apa, duduklah, jangan ulang lagi. Seterusnya saya akan menilai projek pelaburan dalam pelbagai bidang. Melakukan penilaian komprehensif konflik penawaran dan permintaan untuk ruang komersial. Sekarang agak kera sebenarnya beberapa tahun yang lalu. Pada masa ekonomi terlalu panas ruang komersial masih agak laris tetapi dengan pelaksanaan dasar kawalan makro negara. Beberapa tahun ini berada dalam tren menurun. TAPI kawasan perumahan untuk kegunaan komersial semakin bertambah. Ini hanya akan memberikan lagi keredaksi bengan antara permintaan dan penawaran. Jadi saya cadangkan agar tumpuan projek kita beralih daripada industri hartanah kepada industri keuangan internet yang baru muncul. Itu sahaja. Ada apa-apa lagi yang ingin ditambah? Tak ada, semuanya baik. Baiklah, kita tamatkan mesyuarat ini. Tunggu, yang terlewat tolong kemaskan barang-barang. Biarkan saya yang akan kemas. Panda. Bos Cheng, apa rancangan petang ini? Bos Cheng, saya lihat dulu. Baik. Pukul 2 petang di Einstein Coffee. Pengerusi kumpulan Shenxi. Terima kasih. Saya tahu anda sentiasa mengambil berat tentang saya. Antara saya dan Shen Ho. Hanya perlu menyesuaikan diri, kami tidak mempunyai apa-apa. Isu prinsip jadi. Saya ada cara saya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana jika ada Ada apa? isu prinsip? Saya dan Shen Ho nak daftar nikah. Bolehkah anda menangguhkan perkara ini sebentar?
Ada beberapa perkara yang saya perlu sahkan. Tanya pun tak guna. 6 LZ 5. Bos Cheng, kita sudah sampai. Bos Cheng. Jemput saya dalam setengah jam. Baik.